macam mana nak buang saka ya. Ini satu masalah besar dalam perubatan di dalam masyarakat kita di Asia Tenggara. Macam mana nak buang saka? Nak buang saka ni tuan-tuan, memanglah nak kata susah-susah, tapi kalau kita tahu cara tak susah. Pertama, perawat daklah tentukan betul ke jin yang ada pada pesakit itu saka ya. Antara tanda-tanda jin yang ada dalam pesakit, badan pesakit itu saka, antara tanda lah, bukan satu tanda, banyak tanda. Antara tandanya, bila kita dapat berdialog jin dalam badan pesakit itu, kita tanya ni dari mana? Tak tahu. Ada orang hantar ke tak tahu. Dia cakap tak tahu je, gasak tak tahu je. Kau tak keluar apa? Aku tak tahu. Bila ini cakap tak tahu ni, ini biasanya jin saka. Jin saka. Ya. Apa dia tandanya? Tak tahu. Dari mana ni? Tak tahu. Memang dia tak akan buka rahsia ya. Aku ni bapa engkau punya, aku ni datuk engkau punya, tak. Dia jarang cakap itu ya. Jadi apabila kita dah tahu memang dalam badan pesakit itu ada jin atau syaitan saka yang diwarisi daripada mak bapa atau datuk nenek, maka yang pertama ya, hendaklah kita panggil mak bapa dia. Kita periksa betul ke dari mak bapak dia. Kadang-kadang mak bapak dia ni pun daripada atas, datuk atau nenek. Itu kena periksa lah. Bila kita dah dapat memastikan memang ini dari mak atau bapak, barulah kita obat. Cara mengobatnya hendaklah kita keluarkan daripada mak bapak. Kalau dari datuk nenek, mestilah datuk nenek. Kalau tidak, tak boleh keluar tuan-tuan. Satu contoh lah ya. Seorang budak umur 10 tahun, budak lelaki. Ayahnya ustaz, maknya ustazah. Tapi anak ni tak boleh sekolah. Tak boleh sekolah bukan malas, bukan takut, tak. Dia memang tak mau. Kalau dipaksa bawa ke sekolah, sampai depan gate sekolah, dia akan pingsan. Saya obat mak dia, ustazah tu, bapak dia, ustaz tu, kita pun ubat. Baik dalam seminggu dua je. Lepas tu balik semula. Panggil datuk dan nenek sebelah ayah, obatkan. Tak ada juga kesan. Akhirnya panggil datuk dan nenek sebelah mak. Rupanya tuan-tuan, hantu jin setan daripada budak ni daripada datuk lelaki sebelah mak. Kita rawat datuk lelaki ni 3-4 kali, bersih, keluar semua jin-jin itu, barulah budak ni boleh sekolah. Ini contoh ya. Tapi salah satu tanda jin itu saka, kalau kita tanya dari mana, aku tak tahu. Aku tak tahu. Itu cara nak buang. Tanda yang kedua, biasanya orang yang ada jin saka ni, dia telinganya berdengung saja. Dia kata macam bunyi jangkrik, dia kata. Berdengung saja 24 jam. Kadang-kadang dia dengar suara. Itu tanda yang lain dah. Kemudian cara keluarkan yang kedua, cara paksa ya, ketuk telinga. Ketuk telinga, dua-dua telinga, tapi pengetuk yang mahir ya. Kalau perawat yang baru belajar tu memang dia tak tahu ya. Ketuk telinga ni dalam dan luar, keliling telinga, dua-dua telinga. Biasanya kalau saka pun dia boleh keluar, terpaksa keluar. Dia tak tahan. Jadi itulah barang-barang yang disimpan yang berasal daripada mak bapak dari datuk nenek itu juga kena musnahkan terlebih dahulu. Tidak boleh disimpan. Kalau tidak, jin itu tidak boleh keluar. Ini yang jadi susah ya. Kita tak tahu apa-apa barang ya. Biasanya bila kita berdialog dengan jin dalam tu, dia akan ceritalah barang ni. Dengan panduan itu kita boleh ambil, kita boleh musnahkan. Dan barang-barang saka ni tuan-tuan, janganlah dibuang. Hendaklah dibakar. Kalau dibakar selesai. Kalau dibuang kadang-kadang menjadi masalah yang berlarutan. Karena bila dibuang, jin itu tak mati. Dia marah. Kenapa engkau buang aku? Dia serang kita. Jadi kalau dibakar, bakar saja tuan-tuan. Jin itu dengan sendirinya terpisah. Silap-silap dia mati, terbakar. Tanda dia mati terbakar, bila dibakar barang itu akan meledak. Meledak kuat macam bom. Ini kalau saya cerita macam ni macam tak percaya. Tapi kalau tuan-tuan duduk berbulan-bulan di pusat rawatan saya, ada perawat yang sedang membakar barang-barang pesakit ni, buku ke kitab ke pakaian, tak pernah sabar, ia boleh meledak dengan kuatnya.
Itu menandakan bila dibakar, jin-jin yang ada menunggu pada barang-barang itu dia mati. Karena tubuh jin itu seperti angin, maka dia meledak. Jadi kesimpulannya, barang-barang yang disaki ada unsur-unsur saka, taklah dibakar. Jangan dibuang. Karena dibuang itu nanti menimbulkan macam-macam masalah. Wallahu a'lam.